pagi. Berjumpa lagi kita di YouTube Apai Imi Family Channel. Hari ini saya nak membuat satu perkongsian masakan saya, iaitu sotong sambal masak campur dengan buah petai. Okey, mari kita tengok. Okey guys, ini adalah buah petai yang saya beli, satu ikat RM10. Banyak cantik aku tengok. Dia punya mata-mata ni, ni mata petai ni besar-besar nampak. Satu ikat RM10, ada 5 papan kan? Nampak. Yang ini sotong. Yang saya beli, nampak sotong. Sotong ni pun banyak bagus. Nampak. Yang ini bahan-bahan yang kita gunakan. Yang ini cili kering yang saya sudah rebus tadi. Yang ni bahan-bahannya: bawang merah, bawang putih, bawang Holland dengan belacan. Yang ni air asam keping. Saya tak ada gula Melaka, tapi saya pakai gula apung. Ni gula apung. Saya layout dulu sebelum saya membuat satu masakan. Okey guys. Okey, mula-mula kita potong cili ni. Potong cili. Sebelum kita nak blender dia, potong kecil-kecil. Banyak pedas, banyak nyaman. Okey guys, kita hiris dulu bawang kita sebelum kita nak blender dia. Yang ini bawang Holland lah. Bawang Holland. Ini bawang merah. Bawang putih. Sekejap lagi kita blender dia akan hancur lah. Okey guys, kita nak proses memblender. Okey, kita nak mula blender bahan-bahan yang kita hiris tadi. Masukkan cili kering. Masukkan belacan. Bawang merah. Bawang putih. Sedikit minyak. Lepas tu masukkan gula apung. Tidak lupa juga saya gunakan air asam keping. Sedikit air suam. Okey, kita nak blenderkan dia.
Okey, kita nak memproseskan sotong kita ni. Iris 1/2. Potong. Okey, sebanyak ni yang saya sudah proses, sebanyak 5 papan tadi. Okey guys, kita nak mulakan masakan kita. Jom tengok ramai-ramai. Okey, kuali sudah panas, kita masukkan sampai dia keluar air, baru kita angkat balik daripada kuali. Okey, nampak sotong kita sudah mengeluarkan air. Jadi kita tutupkan api ataupun dapur gas kita. Okey, kita mulakan masakan kita tengah hari ini. Okey, panaskan kuali. Yang saya sudah layout guys. Yang ini air sotong tadi. Yang ini bahan-bahan yang kita blender. Sotong. Kita tengok benda apa dalam ni. Buah petai dengan bawang Holland. Jom kita masak. Okey, mula-mula kita masukkan air sotong. Air ni ya. Kita gaul-gaulkan air ni guys. Kuali pun sudah panas, air pun sudah mendidih. Bahan-bahan yang kita tumis tadi, blender guys. Gunakan api sederhana. Itu dia, minyak sudah pecah guys. Nampak. Okey. Masukkan sotong. Okey, masukkan petai. Okey, siap aku sambal sotong buah petai. Nyak guys. Nyak guys apa bala. Okey guys. Jangan lupa tonton video saya sampai habis. Like, comment, share and subscribe Apai Imi Family Channel. Untuk baru ya.
Oke, siap. Sambal sotong buah petai. Aram makai. Selamat ngali hari. Selamat ngali hari. Matah kelengan kita, Aram.